Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dengan channel saya. Hari ini hari Khamis 26 hari bulan Disember 2024 Masihi bersamaan dengan 24 Jamadil Akhir 1440 Hijriah. Okey, hari ni hari genak dah anniversary ke-20 tahun peristiwa bersejarah tsunami Aceh Madura. Aceh tak? Awak tinggal masjid cokoh tu. Seputik tinggal. Lain hancur habis. Hari ni kena ambil iktibar. Okey, sekadar maklumat. Okey, semuanya hari buat masa ni untuk video buat masa ni iaitu sekarang ni pukul 3:26 petang. Jadi saya nak buat review bagi hak sampai pada pukul 3 tadi. Pukul 3:00 petang tadi. Tepat pukul 3 petang dia. Pukul 3 petang dia. Dari Cina lambat ikut siapa. Jenuh buat minggu ya. Dah 19 hari. 20 ni buat siapa. Dah 19 hari bulan pun dah ada. Wow. Oh, tak molek-molek ni. Saya labuh molek. Dah pakai. Buat review suruh kan. Oh, bang molek eh. Oh, gani. Hari tu lembut. Tak seteril lembut. Hari ni dia kasar sikit. Sepengah abang ni licin. Hak tadi bili licin. Pasal dia tu jenis licin gitu. Lepas tu lembut. Hari ni buat ni kasar gitu. Oh, molek tak. Ni pandai lah. Apa labuh lah dengan budak tu labuh lah. Labuh buat tidur malam. Gyutamioka Hashira. Ada kodok lah tu. Klik lah juga sama ni. Pada sekiannya. Okay. Sekadar itu saja untuk sesi tu. Besar lagi saya lupa nak beritahu. Itu bapa saudara angkat saya, Muhammad Elias Sartahana nama dia. Lupa dah. Bapa saudara lah, tapi bapa saudara angkat. Dia tak nak angkat kepada Tok Wen Awal. Untuk saya dapat cucu baru. Esok nak buat dia ajak pergi makan, buat panggil apa? Akikah ni sebulan dah rasa kalau akikah tak biasanya. Sebulan atau setahun. Tapi biasanya dia tak buat tak tunggu setahun. Kalau anak pertama itu, anak Imran pertama itu. Anak pertama Imran itu dia tak tunggu setahun. Baby kecil lagi lah. Mungkin dari sebulan itulah. Ya cukup jambu seminggu lah. Dekat 7 hari tak. Cukup jambu ni ada nama siap lah akikah tak. Cukup jambu tu nama kadang-kadang tak beri lagi. Walaupun set up dah nama, tamat dah nama tu nak beri nama gapo dah. Tapi kan tidak di itulah after lepas 7 hari baru boleh beri nama baby. Okey, sekadar itu saja. Tapi orang dah ni dia ngacak awal-awal lagi nama siap dah. Dia siap dah awal-awal. Cuma lepas dah 7 hari barulah dinamakan anak tu.
Sekadar itu saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.